Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk semak permohonan dan penempatan bagi murid tahun 1 melalui sistem pengurusan identiti IDMI. Jadi bagi ibu bapa yang belum membuat semakan, semoga video ini dapat membantu anda. Tetapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka Google di telefon anda. Kemudian di sini anda perlu membuat carian MOE IDMI. Okey, selepas tu anda klik pada yang ini. Seterusnya anda akan dibawa ke paparan sistem pengurusan identiti IDMI ini. So dekat sini macam biasa anda perlu masukkan nombor kad pengenalan anda di sini. Lepas tu anda klik pada daftar masuk. Okey. Seterusnya sila pastikan kata kunci keselamatan yang dipaparkan di sini adalah milik akaun anda. Jika dah betul anda klik pada ya ini. Dan seterusnya anda perlu masukkan kata laluan bagi sistem IDMI anda dekat bahagian sini. Lepas tu anda klik pada daftar masuk. Okey. Seterusnya anda akan dibawa ke halaman utama akaun sistem pengurusan identiti IDMI anda. So untuk membuat semakan penempatan tahun 1, anda perlu klik pada aplikasi ini. Kemudian dekat paparan ini, anda perlu klik pada pengurusan awam. Okey. Dan kemudian akan keluar paparan dashboard anda ini. So dekat sini, anda perlu klik pada permohonan kemasukan ini. Seterusnya akan keluar paparan ini dan dekat sini, anda perlu klik yang ini. Okey. Dan akan keluar paparan permohonan tahun 1 KPM. So dekat sini anda akan nampak keputusan penempatan bagi anak anda. Macam dekat sini kan, status penempatan dia tulis lulus. Dan dekat bahagian bawah ini, ada tulis nama sekolah yang telah diluluskan untuk penempatan anak anda. Okey, apa yang anda perlu buat, anda boleh download atau muat turun surat tawaran dengan klik pada surat tawaran dekat bahagian sini. Dan ini adalah contoh surat tawaran. Dan anda perlu simpan surat tawaran ini untuk tujuan pendaftaran di sekolah nanti. Okey? Bagi yang tidak berjaya untuk mendapatkan penempatan sekolah, anda tak perlu risau, anda boleh membuat rayuan. Okey? Dan cara untuk membuat rayuan, anda klik pada ikon rayuan ini dan akan keluar paparan rayuan ini. So dekat bahagian sini, anda perlu kemukakan sebab dan alasan kenapa anda hendak mohon sekolah tersebut. Lepas anda dah isikan sebab dan alasan, anda perlu klik pada ikon hantar rayuan ini dan permohonan rayuan anda akan dikemukakan oleh pihak kementerian nanti. Okey? Jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.